Ini satu-satunya tempat boleh tengok buaya sedekat ni. Dan kalau nak tengok gajah berenang sedekat ni pun adalah dekat sini. Inilah dia Efamosa Safari Wonderland. Bagi yang belum pernah datang, dewasa RM69, kanak-kanak RM59. Kita akan dapat experience tempat yang menarik ni. Selalu tengok buaya daripada luar sangka kan. Yang ni kita tengok buaya dalam terowong akuarium ni. Daripada atas boleh bagi makan buaya. Bukan tu saja, kalau anak-anak suka dengan gajah, sini adalah tempat nak tengok pertunjukan gajah yang sangat menarik dan fun tau. Sebab apa? Gajah-gajah kat sini ditrain untuk melakukan pelbagai aktiviti. Dan mereka ada story dan berlakon juga. Macam ni pun ada. Lepas tu dia tunjuk tolak balak pun ada. Dan kemudiannya gajah ni ada tunjuk cara diorang bawa balak. Dan juga diorang tarik balak. Dan macam-macam lagi diorang berlakon pasal cerita gajah dan juga manusia. Lepas pada pertunjukan ni, boleh pergi tengok gajah berenang pula. Beza dia, kita dapat tengok view dalam air pula lah. Selain pada tu, Safari Wonderland ni ada juga pelbagai jenis binatang yang lain. Nak tengok badak sumbu pun ada. Nak tengok kapibara pun ada. Nak tengok ayam-ayam berlari ni pun ada. Dan disusun cantik untuk tengok pelbagai show dekat sini. Host ni, anak aku dah umur 10 tahun. Punya dah 10 tahun jugalah dia tengok brother ni. Dan memang tak bosan sejak dari dulu lagi aku datang ke sini. Cuma tempat gajah dan tempat buaya je dah berbeza. Lepas tu kita akan experience naik lori ni. Dan kita tengok haiwan-haiwan liar pula. Ada singa, ada harimau. Kemudian nak tengok harimau bintang pun ada. Memang kalau siang ni aktif jugalah diorang ni. Tapi kalau yang jenis ni asyik tidur je lah. Jadi satu experience yang menarik juga untuk bawa anak-anak tengok binatang-binatang ni secara dekat. Jadi apa lagi? Boleh save video ni, share video ni, mana tahu one day tak tahu nak ke mana, boleh datang ke Efamosa Melaka.